Hello guys, Assalamualaikum. Hari ini saya nak pasal Lego. Welcome to Follow BMX YouTube channel. Dalam Follow BMX ni sebenarnya ada satu playlist ataupun satu section yang saya nak share dengan korang hobi saya lah. So ingatkan nak buat satu lagi channel YouTube tapi tak ada nama lagi. So kita masukkan sekalian dalam YouTube Follow BMX ni. So kalau korang tak pernah tahu, boleh check dekat playlist, ada section yang hobi tu. Sebelum ni saya dah pasang dah Lego sebelum ni. Cuma terhenti seketika disebabkan kekangan waktu, busy dengan kerja dan sebagainya. So sebelum ni macam-macam Lego dah pasang, terutamanya banyak kereta dengan motor lah. So hari ni ada kelainan sikit. Setelah sekian lama tak pasang Lego, setelah 2-3 tahun rasanya, hari ni kita nak pasang Lego ini. Tengok ni, kotak pun dah pudar. Nak tahu sebab apa? Sebab Lego ni dah beli 3-4 tahun lepas lah kot, tak pasang-pasang lagi. So di bulan puasa ni kita ada masa yang terluang, kita nak pasang Lego ni. Kita cerita pasal Lego yang kita pasang ni. Dia sebenarnya adalah bukan brand Lego, dia yang China punya, yang saya jumpa. Dia memang nampak sebiji lah, dan material dia berbeza. Kelebihan dia, kita beli yang China ni murah. Sebab kalau kita nak collect yang Lego punya collection tu kan mahal. Tu dia, tak salah saya, yang untuk yang ni dalam start daripada 500 lah. Kalau korang boleh tengok harga dekat Shopee ke mana kan, start daripada 500 ke atas. So ini saya beli dengan harga RM70 lebih kalau tak silap lah. So nanti kalau korang nak beli, saya akan letak link Shopee lah dekat YouTube ni. Jom kita start pasang. Sebelum tu nak cerita sikit, Lego ni ada 1178 pieces. Lego ini ada 1173 pieces, which is akan memakan masa yang panjang sikit lah. Tak tahu berapa jam, bergantung pada kesusahan dia lah. Biasa kita tengok Lego kereta, Lego mainan apa semua kan. Ini kita ada Lego bunga, Bird of Paradise. Bird of Paradise ni pokok dia biasa kita nampak kat tepi jalan kan. Ni kalau siapa-siapa yang malas nak menjaga pokok bunga, beli je Lego. So kita tak payah siram dia, kita biar je dia. Janji nampak cantik. Okay, jomlah kita boleh unboxing dulu. Ini dia barang ni kan. Ada 2 pack buku. Ini penting inilah bermulanya sesuatu perjalanan. Jika buku ni tak ada, sesat kita. Banyak weh.
Alright guys, kita dah settle part 1, which is ini bendanya. Kita pasang part 1 ni dah adalah dia punya pasu. So ini dalam dia macam ni lah. So kita sekarang nak sambung pula part 2 dia, which is kita akan naikkan daun-daun dan bunga dia. Ini part-part saya. Saya pun tak erti nak buat macam mana. So kita follow je buku manual yang dah disediakan. Alright guys, inilah dia pokok bunga yang saya pasang tadi. Ni dah jadi hasil dia. Not bad kan? So, okay. Dalam ni dia tak ada dia punya apa? Kibel dia, kibel pula. Dia punya leka. So kita tabur je dalam ni. Tabur je leka dalam ni. Okay, leka. Ini nanti tumpah ni naya. Betul ya? Kita boleh letak kat mana tempat yang kita suka supaya dia nampak cantik. So lepas ni dah tak payah penat-penat nak siram pokok. Inilah dia Bird of Paradise, Lego Bird of Paradise yang original punya. Harga lebih kurang dalam 500 ke atas. Ini bukan brand Lego, dia brand, tak ada brand tapi dia replika lah. Dia saya beli pun harga 70 lebih. So dia punya look macam ni, macam lebih kurang juga dengan yang original. Cuma beza dia material yang dia pakai lah, yang Lego pakai tu of course lah. Yang original okey, yang China ni pun okey. Depend pada korang lah, korang macam mana yang korang suka kan. Kalau ada duit lebih boleh beli yang original punya, mesti confirm puas hati. Dan yang tak berkemampuan, ini adalah option untuk korang dapatkan Lego yang sama tapi mungkin kualiti kurang sikit. Rupa dia macam ni lah yang saya dah pasang ni. Korang boleh tengok, nanti kita tengok video beauty shot dia. Alright. Okay. Lepas ni saya ada plan nak pasang lagi Lego. Cuma sekejap, saya nak kena tunjuk. Kita ada Lego Lamborghini, Lego Vespa, kita ada Lego Adidas Superstar, Lego apa ni? Tak apa benda lah. Nama dia Dr. Jin Rudolph. Sampai sini saja saya rasa video pasang Lego saya kali ni. Okay, jangan lupa like, subscribe and share lah. Kalau rasa dia okay, share lah. Tolong sikit, bantu tekan like ke, komen ke, apa ke. Alright. Kita jumpa episod akan datang. Mungkin saya pasang Lego Vespa pula ke, ataupun Lamborghini ke, kasut Adidas ke, kan. InsyaAllah kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum. Bye.